Sahabatku, jangan mudah merasa diri kitalah paling diabaikan. Sahabatku, mungkin ketika ini anda merasakan diri paling diabaikan, paling tidak dipedulikan. Video ini membantu anda mengenali lebih luas tentang ini. Untuk menjelaskan perkara ini memang sukar kerana ia melibatkan pelbagai faktor. Tetapi, percayalah bahawa setiap orang pasti pernah mengalami perasaan yang sama pada suatu ketika dalam hidup mereka. Kadangkala, perasaan diabaikan itu bukan kerana orang lain benar-benar tidak peduli, tetapi kerana kita terlalu fokus pada apa yang kurang daripada apa yang ada. Sebagai contoh, bayangkan anda menghantar mesej kepada seorang rakan, tetapi dia tidak membalas dengan segera. Anda mungkin mula berfikir bahawa dia mengabaikan anda atau tidak lagi peduli. Namun, realitinya, mungkin dia sedang sibuk dengan kerja, menghadapi masalah sendiri, atau sekadar tidak perasan mesej tersebut. Perasaan diabaikan seringkali berpunca daripada cara kita menafsir sesuatu situasi. Jika kita hanya fokus kepada kekurangan, kita akan merasa dipinggirkan. Tetapi jika kita cuba memahami keadaan dengan lebih luas, kita akan sedar bahawa bukan semua perkara adalah seperti yang kita sangka. Jika rakan yang kita mesej itu benar-benar sengaja lambat membalas kerana dia memang tidak pedulikan kita, maka kita perlu menerima kenyataan bahawa tidak semua orang akan menghargai kita seperti yang kita harapkan. Daripada membiarkan hal itu membuat kita kecewa atau merasa rendah diri, lebih baik kita fokus kepada mereka yang benar-benar menghargai kehadiran kita. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menunggu perhatian daripada seseorang yang tidak mahu memberi. Ya kan? Kadangkala, kehilangan perhatian daripada seseorang bukanlah satu kerugian, tetapi satu pelajaran untuk mengenali siapa yang benar-benar layak ada dalam hidup kita. Daripada terus berharap pada mereka yang tidak peduli, lebih baik kita gunakan masa dan tenaga untuk membina hubungan dengan orang yang benar-benar menghargai kita. Dalam kehidupan ini, banyak faktor yang boleh membuatkan kita merasa terpinggir. Mungkin kerana perubahan dalam hubungan, kesibukan orang di sekitar, atau sekadar salah faham yang tidak disedari. Namun, sebelum membiarkan perasaan ini menguasai diri, cubalah melihat dari perspektif yang lebih luas. Adakah benar kita diabaikan atau kita hanya berfokus kepada perkara-perkara negatif? Adakah orang di sekitar kita benar-benar tidak peduli atau mereka sendiri sedang berjuang dengan masalah mereka? Ketika kita mula memahami bahawa dunia ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang pelbagai kisah dan cabaran yang dilalui oleh setiap insan, kita akan lebih mudah menerima keadaan dengan hati yang terbuka. Oleh itu, jangan biarkan perasaan ini melemahkan semangat anda. Sebaliknya, gunakan ia sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan, memahami diri sendiri, dan menghargai mereka yang masih ada di sisi anda. Yang jelas, anda tidak bersendirian. Ada satu perkara penting yang perlu kita renungkan, sahabatku. Adakah kita sendiri pernah secara tidak sengaja mengabaikan orang lain? Dalam kehidupan seharian, kita juga mungkin pernah terlepas pandang mesej seseorang, terlupa bertanya khabar, atau terlalu sibuk dengan masalah sendiri sehingga kurang memberi perhatian kepada orang lain. Jadi, sebelum kita merasa terlalu kecewa kerana diabaikan, tanyakan kepada diri sendiri, adakah kita juga memberi perhatian yang sama kepada orang lain? Jika kita ingin dihargai, kita juga perlu belajar untuk menghargai. Selain itu, kita juga harus memahami bahawa ada kalanya seseorang memilih untuk menjauh, bukan kerana mereka tidak peduli, tetapi kerana mereka sendiri sedang berusaha menjaga kesihatan mental dan emosi mereka. Tidak semua jarak bermaksud pengabaian. Kadangkala ia adalah satu bentuk perlindungan diri. Maka pengajaran yang boleh kita ambil adalah
Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan bahawa kita diabaikan. Sebaliknya, belajar melihat sesuatu dari pelbagai sudut pandang, memahami perasaan orang lain, dan paling penting, menghargai mereka yang tetap ada dalam hidup kita. Akhirnya, perasaan diabaikan bukanlah satu pengakhiran, tetapi satu peluang untuk kita menilai semula hubungan, membentuk pemikiran yang lebih matang, dan bergerak ke hadapan dengan lebih yakin. Dunia ini luas dan masih ramai orang yang benar-benar peduli dengan kita. Mungkin kita hanya belum menyedarinya. Jika Anda sudah menghargai mereka, berusaha menjaga hubungan agar tidak berlaku salah faham, tetapi mereka tetap mengabaikan Anda, maka mungkin sudah tiba masanya untuk menerima hakikat bahawa tidak semua orang akan membalas kebaikan dengan penghargaan yang sama. Dalam hidup, ada orang yang datang hanya untuk satu fasa tertentu, bukan untuk selamanya. Ada juga yang tidak menyedari nilai kehadiran Anda, sehingga Anda tiada lagi dalam hidup mereka. Jika segala usaha sudah dilakukan, tetapi tidak dihargai, jangan jadikan itu sebagai beban emosi. Sebaliknya, anggaplah ia sebagai tanda untuk Anda mengalihkan perhatian kepada mereka yang benar-benar ingin berada dalam hidup Anda. Tidak semua hubungan perlu dipertahankan jika ia hanya membawa kekecewaan dan rasa tidak dihargai. Hargailah diri sendiri sebagaimana Anda ingin dihargai. Jika orang lain tidak mampu memberi perhatian yang Anda layak terima, maka jangan takut untuk melepaskan dan membuka ruang untuk hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Ini bermaksud bukan Anda tidak bertemu dengan mereka selama-lamanya. Jika ia adalah saudara Anda cuma perlu mengalihkan perhatian kepada perkara yang lebih positif, seperti membina hubungan dengan ahli keluarga lain yang lebih menghargai Anda, fokus pada perkembangan diri, atau menjalani kehidupan dengan lebih tenang tanpa terlalu mengharapkan balasan yang sama. Kadangkala, hubungan keluarga tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi itu tidak bermakna kita harus memutuskan hubungan sepenuhnya. Teruskan bersikap baik tanpa terlalu bergantung pada penerimaan mereka. Jika mereka benar-benar menghargai Anda suatu hari nanti, mereka sendiri akan mendekati Anda kembali. Yang penting, jangan biarkan kekecewaan terhadap mereka membuatkan Anda lupa akan orang lain yang masih peduli dan menyayangi Anda. Kehidupan ini tetap harus diteruskan dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih bahagia. Akhirnya, ingatlah bahawa nilai diri kita tidak ditentukan oleh perhatian atau penghargaan orang lain. Kita tidak perlu bergantung kepada sesiapa untuk merasa bernilai. Hiduplah dengan keyakinan bahawa kita cukup baik dan layak untuk dihargai, bukan hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh diri sendiri. Jika seseorang memilih untuk mengabaikan kita, itu bukan kelemahan kita, tetapi pilihan mereka. Jangan biarkan tindakan orang lain mengawal kebahagiaan kita. Teruslah menghargai diri sendiri dan mereka yang benar-benar menyayangi Anda. Anda tidak bersendirian. Dunia ini masih dipenuhi dengan insan yang mampu memberi kehangatan dan kasih sayang yang tulus. Jadi, teruskan langkah dengan penuh keyakinan dan jangan pernah ragu untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi membawa kebahagiaan kepada Anda. Semoga Anda mendapat ketenangan dalam setiap langkah yang Anda ambil. Terima kasih sahabatku kerana telah menonton hingga akhir. Semoga perkongsian dalam video ini memberikan Anda inspirasi positif dan kekuatan untuk terus melangkah ke arah kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus menghargai diri sendiri, memilih hubungan yang membawa kebahagiaan, dan melangkah dengan penuh keyakinan. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, kongsikan dengan orang lain agar mereka juga mendapat inspirasi. Sampai jumpa di video seterusnya.